Pelaksanaan e-invoice bakal melibatkan semua perniagaan mikro, kecil dan sederhana bermula Julai tahun ini. Jadi, sejauh manakah tahap persediaan para peniaga? Ikuti laporan kami untuk mengetahui reaksi dan perspektif mereka tentang cabaran, harapan dan impak e-invoice kepada perniagaan harian. Karnival anjuran Lembaga Hasil Dalam Negeri yang berlangsung selama 2 hari di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur itu menghimpunkan pelbagai vendor termasuk perniagaan F&B, perbankan, PKS dan sebagainya serta menerima sambutan memberangsangkan daripada para pengunjung. Okey, mungkin ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya dengan pelaksanaan invoice ni. Jadi pelaksanaan invoice ni sama juga seperti mana urus niaga transaksi perniagaan sedia ada. Kebanyakannya kalau kata peniaga-peniaga kecil mungkin dia masih lagi menggunakan dokumen sedia ada macam dokumen kertas, transaksi secara email dan sebagainya, BDM dan macam tu, itu masih lagi dokumen secara manual. Jadi melalui pelaksanaan invoice ini mereka dapat digitalkan perniagaan mereka. So lebih mudah, lebih tersusun, lebih efisien apabila perniagaan ataupun urus niaga transaksi perniagaan mereka dapat diuruskan secara elektronik. Tak adalah orang kata dokumen tu akan rosak, dokumen hilang, dokumen terbakar dan sebagainya. Ini sebenarnya dapat bantu perniagaan itu berkembang dengan lebih maju lagi. So orang kata kalau kata perniagaan tu lebih maju, lagi mudahlah mereka untuk mendapatkan akses kepada pembiayaan dan lebih memajukan lagi perniagaan mereka. Meskipun sebahagian peniaga mengakui masih belum serasi dengan sistem e-invoice, mereka tetap menyambut baik inisiatif Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN ke arah pendigitalan negara. Langkah ini dilihat mampu meningkatkan ketelusan dan kecekapan urus niaga dalam jangka masa panjang. LHDN dia macam bagi short training lah. Dia tunjuk macam mana cara nak guna e-invoice tu. Dia tunjuk keseluruhan ekosistem tu. Dan yang penting, ekosistem tu dia provide kepada peniaga percuma. Kita cuma kena sediakan device dia. Pelaksanaan e-invoice secara menyeluruh bermula Julai 2026 dijangka menjadi pemangkin transformasi digital perniagaan mikro, kecil dan sederhana di negara ini. Dengan pendedahan awal melalui karnival seperti ini, peniaga diberi ruang untuk bersedia sebelum sistem dikuatkuasakan sepenuhnya. Nurin Batrisha untuk Nadi Bangi.